Kalau anda peniaga emas, video ni boleh selamatkan bisnes anda. Harga emas sekarang naik turun macam roller coaster. Stok banyak dalam kedai, risiko besar kalau tak lindung dan rugi besar kalau tak buat apa-apa. Siapa kata bila beli stok banyak dan bila harga emas jatuh, bisnes boleh rugi? Ada juga bisnes owner beli sikit-sikit, ikut demand tapi nanti pelanggan komplain. Tak banyak pilihan, so tak cukup stok, hilang pelanggan. Rahsia nak protect nilai emas fizikal, tak kira 999 ataupun 916 ialah Gold Futures Contract kat Bursa Malaysia. Anda boleh kunci harga siap-siap. Walaupun harga emas turun, anda masih selamat. Ini bukan main saham ya. Jangan ingat kalau harga emas dunia naik, harga di Malaysia pun akan naik. Kalau ringgit makin kuat against US dollar, harga emas di Malaysia boleh turun. Yang untungnya pembeli, yang rugi besar peniaga disebabkan stok dalam tangan. Gold Futures ni bukan skim cepat kaya. Ia selamat dan legit. Dia selia Bursa Malaysia sendiri. Ramai peniaga dah mula. Anda bila lagi? Follow, like dan share untuk lebih banyak tips.